Minum. Makan. Habiskan saja. Habiskan. Sabar, Jalo. Itu dia yang aku cari-cari. Nanti, ini bukan tempatnya. Biar aku pergi minta minuman dulu ya. Baiklah. Lapar betul perut aku ni. Pak? Cantik betul pisang ni, Endra. Makan sajalah, Jalo. Tuan Hamba nak minum apa? Beri hamba minuman biasa. Tuan Hamba? Hamba pun serupa juga. Tapi yang manis, Baiklah. Hei, si Kurap mana pula yang dilayannya? Pantang saja kalau ada yang baru di sini. Sebelum dia memetik bunga itu, biar aku kudungkan tangannya. Sabar. Kita ceraikan nyawa dan badannya dengan secara terhormat. Sabar. Kiambang. Ya, Pak. Berilah saja minuman. Apa saja dia mau. Dekatlah. Dia belum minta lagi, Pak. Pergilah kau tanya. Sebelum warung kita jahanam ni. Baik, Pak. Ya. Sila minum, Tuan Hamba. Terima kasih. Manis. Kami juga mau makan, mau minum lah. Sini lah. Lepaskan aku! Sini. Lepaskan aku! Papa! Kenapa? Sini lah. Lepaskan aku! Biarlah! Dia tak kira kau ni. Kalau dengan perempuan, mestilah bersopan santun. Macam ini. Kau sudah pandai menghina aku ya. Tuan hamba, jangan bersikap kasar kepada perempuan. Tak baik. Lepaskan aku! Jangan cuba nak jadi pembela lah. Kucing kurap. Hamid, tugas kau. Masam. Kita lagi. Kalau ada hati nak memikat perempuan, belajar dulu adat dan sopan. Sabar. Ini hanya langkah pertama. Biarkan mereka pergi. Mari. Bangun. Mari. Terima kasih, Tuan Hamba. Nama hamba Indra. Nama hamba Kiambang.
Yang ini ayah hamba, Ya, ya, Pak ya. Sulung. Nama hamba Jalo, Pendekar Jalo. Tengok ni. H. 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 Ini cuma abang tunjuk bunga-bunga saja. Amboi, amboi. Nasib baik ada anak yang pintar kecil ni. Kalau tidak, pakcik pun tak tahu apa nak jadi. Kena dia orang tu semua penjahat-penjahat di kampung ni. Oh. Kalau tidak pasal Kiambang, siang-siang tadi saya bungkuskan mereka. Ai? Kecil-kecil macam ni pun nak bungkus orang? Itik bukan sebarang itik. Itik datang dari Melaka. Pendek bukan sebarang pendek. Pendek penuh ilmu di dada. Nampaknya Tuan hamba baru di sini. Iyalah Tuan Hamba. Tuan Hamba, jemputlah duduk dulu. Nanti hamba siapkan minuman. Tuan Hamba ni berasal dari kampung mana? Hamba seorang penggembara. Berasal dari kampung Cendana. Oh, dari kampung Cendana. Hamba berasal dari kampung Garu. Di manakah boleh hamba bermalam? Indra, di sana ada pondok yang sederhana. Jumpalah Pak Linggawan, orang tua lama. Boleh hamba tunjukkan. Tak payahlah. Biarlah hamba bermalam di sini. Jalo. Silakan. Pakcik pun ingin seorang pembantu. Boleh kasih pendek ni menolong pakcik di warung ni? Dengar tu Indra. Tinggalkanlah aku di sini. Kau sajalah pergi ke rumah Pak Linggawan. Warung ni pun perlu juga seorang pengawal. Ya. Baiklah, hamba ingin mencari adik hamba, Naning.